Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Jepah, aku berumur 24 tahun. Aku dari Kuala Selangor. So, hari ni aku nak cerita pengalaman aku dalam 2-3 bulan lepas lah. Time tu aku lepak dengan member aku. Aku jenis kalau keluar lepak selalu kat ngopi. Lepas pukul 7 set up untuk keluar lepak. Aku masa tu bagi tahu ke mak aku. Tapi tak tahu kenapa malam tu mak aku rasa macam tak sedap hati, dia tak kasi aku lepak. Tapi aku cakap nak lepak agak. Lepas tu aku keluar dalam pukul 7.30 and then pergi tempat ngopi tu dalam 20 km juga lah. Lepas tu aku pergi pick up member aku kat rumah dia dan kita orang pergi terus lepak tempat ngopi. Lepak macam biasa kan, borak, update live apa semua kan. Dan borak punya borak, tahu-tahu tengok jam pukul 3 pagi kan. Time tu dah dalam 2.30 pagi. Tu aku rasa macam dah tak sedap hati lah. Bagi tu member aku, aku cakap dia macam tak sedap hati lah. Tengok jam pun dah 2.30 kan. Balik lah. Time aku balik dan time aku pergi, jalan dia lain. Sebab time tu kereta banyak lagi. Lepas tu bila aku balik, kereta dah tak banyak, dah tak ada orang kan. So jalan pula jalan kampung, tak ada lampu jalan, tak ada apa semua. Nak guna highway, time tu tak top up lagi apa semua kan. Then solution ikut jalan dalam dan jalan kampung apa semua. Jalan punya jalan, member aku sebelah dah tertidur lah, dia dah terlelap lah. Pula pandu macam biasa, layan lagu, tingkap buka apa semua, layan angin. Layan, aku nampak ada satu kelibat yang mana dia kelibat perempuan berbaju kurung kedah lama. Dia melambai tapi lambaian dia slow. Aku ingat mula-mula macam sampah yang biasa orang kampung suka letak sampah kat pinggir-pinggir jalan kan. Aku biar, tapi takkan sampah pun melambai kan. Aku malas nak kejut member aku. Aku buat tak nampak. Jalan punya jalan. Masa aku nak hantar member aku kat rumah dia, the way aku balik tu aku keluar daripada simpang rumah dia, ada lalu satu tasik dan sekolah. Lepas tu dia simpang 3 sebenarnya. Belah kanan dia tasik, belah kiri sekolah. So aku kena masuk kiri. And then jalan tu ada satu tali tau kat bahagian tengah-tengah tu. Tu tali yang masa diorang buat hari undi. So tali tu diorang dah tak cabut dah. Aku ada perasan satu benda yang bertinggi dan dia berambut panjang tau. Kain dia memang lusuh gila. Lepas tu rambut dia memang panjang lah. Muka dia aku memang tak nampak. Aku time tu memang dah tak sedap lah. Tapi aku still lagi buat bodoh. Aku kuatkan lagu apa semua. Buat tak, macam tak nampak. Dan macam biasa, tiba-tiba mata aku macam terpandang pada cermin belakang. Aku pandang, aku nampak ada satu kelibat yang tadi aku nampak. Tapi yang ni aku memang nampak muka dia. Cuma aku nampak separuh. Dia rambut panjang, baju lusuh. Lepas tu aku nampak muka dia separuh. Sebab yang tertutup tu dengan rambut dia. Yang separuh lagi tu aku nampak muka dia. Muka dia memang seram gila. Muka terkopek, lepas tu berulat apa semua. Aku time tu dah shaking. Tapi aku tengah drive, takkan aku nak berhenti pula kan. Kedai semua tutup apa semua. Aku teruskan jalan. Aku dah masuk parking. Aku baca apa yang patut. Before aku keluar, aku lock pintu macam biasa. Aku naik atas. Sebelum aku tidur, aku akan mandi dulu. Aku mandi, bersihkan diri sebelum tidur kan. So aku dah lepas mandi, aku pandang cermin, nak betulkan rambut apa semua. Yang aku pelik, pantulan aku dia tak gerak seiring dengan aku. Maksudnya dia lambat dalam 5 saat. Dan baru aku notice bila aku buat memek muka, dia tak balas. Aku buat muka marah, dia buat muka sedih. Aku macam pelik, ni apa benda kan? Sebab pantulan kau akan ikut sama macam mana kau buat kan. Lama-lama aku nak pergi basuh tangan aku tengok pantulan tu still lagi ada dengan senyuman yang jenis yang seram lah. Time tu keluarga aku semua dah tidur. Aku dah tak sedap hati. Aku keluar daripada toilet aku terus tidur. Besoknya aku cerita kat mak aku. Aku cerita kat mak aku apa semua. Lepas tu mak aku cakap sebenarnya dia memang dah ada firasat yang tak sedap hati. Benda-benda macam ni kalau kau dah lepak lewat malam, dia memang akan ikut dah. Kesimpulan yang aku dapat, nak lepak boleh, tapi jangan sampai 2-3 pagi. Sebab mungkin ada benda yang kita tak ajak, dia akan ikut sekali kan.